Aku berada di Equine, berhenti isi minyak sekejap dekat sini. Kita nak bergerak terus menuju ke next destination. Kalau korang nak tahu aku pergi mana, stay tune sampai hujung video. Let's go. Bye. Jam pukul 11.25 aku nak terus di rumah. Mantap. Baik. Bukit Bintang dah settle. Dah sampai Jalan Kemunting, Kuala Lumpur, Chowkit. Aku dah sampai dah dekat sini, Sam Kopi. Kita jumpa Abang Kopi. Abang Kopi. Ya saya. Kopi satu. Boleh sekejap Okay, nak. Okey, terima kasih Abang Kopi. Gerak dulu. Kopi pun dah dapat. Kita gerak dulu pergi Genting Sepah. Jom. Bye. Salam Ramadan. Jumpa lagi. Kita berhenti isi minyak dulu. Lepas tu kita nak straight direct ke tempat dituju. Kalau korang nak tahu mana aku nak tuju, stay tune. Sudah selamat sampai ke Pahang. Tak pesan. Alhamdulillah aku dah selamat sampai kat sini, area Genting Sepah. Sedar-sedar dah sampai kat sini, geng. Macam biasa setiap tahun kita geng-geng old school ada dekat sini, kita ada buat titi sahur. Alright, baik. Hey, kita. Orang arah. Duan, patin. Nama Jepun ni aku tak ingat. Kau tuan. Mak. Reza. Artis. Epi. Nisha. Kanya. Pujan. Pujan. Mi ayam. Baik, saya. Woi. Kita masuk. Kris siapa ni? Sani. Dia jambu. Ini je. Serius cakap kopi Abang Kopi ni dah sampai dekat area Genting Sepah. Walaupun aku bukan peminat kopi, tapi kopi dia padu. Sedap. Naik. Hari tu nak sikit. Kuih aku pun ada. OMG tahun ni 31 Oktober 2026 dekat dataran Segamat Johor. Jumpa kat sana. Tempe goreng. On. Sedap gila tempe goreng dia. Kita ada magua. Siap. Tempe. Padu lah. Gerak. Gerak lu. Okay, abang semua gerak lu. Gerak. Gerak. Baik. Selamat. Gerak lu. Gerak lu. Bye. Aku pun dah beramah mesra dengan geng-geng old school, lepak santai kat sini. Sekarang aku nak gerak balik. Jumpa lagi. Jam pukul 2 suku, kita nak balik Ipoh sekarang. Hidup ni terlampau random. Aku berhenti sekejap dekat sini, area Rawang Sinyak. Kebetulan aku jumpa member aku. Baiklah Cep balik mana Cep? Balik Ipoh. Memang ngam aku nak balik Ipoh, apa lagi? Jom gerak sekali. Area Ladang Bika, berhenti isi minyak sekejap. Ya Nabi. Pukul 4.25, Alhamdulillah kita orang dah sampai area Artapah. Masuk kat sini, kita nak sahur dahulu. Makanan sahur kami patin tempoyak tuan dan juga roti john retroholic burger Negeri Sembilan. Lulus. Sedap. Jam pun dah menunjukkan pukul 5.30. Alhamdulillah kita orang dah bersahur. Sekarang kita nak gerak sikit kita sampai. Jom. Jam pukul 6.10. Alhamdulillah aku dengan Cep dah selamat sampai kat Ipoh. Dekat sini aku akan berpisah dengan Cep sebab Cep akan masuk ke kiri. Aku akan meneruskan perjalanan terus balik ke Manjut. Right Cep. Jumpa lagi. Next time kita ride ya. Up spec away.
Boleh menung aku kalau follow chat ni. 80-60 je dia bawa. Sebab tu kita lambat sampai ke Ipoh. Kalau aku seorang ni dalam pukul 2 dia aku dah sampai dah Ipoh. Masing-masing pun dah penat. Jam pukul 6.27, alang-alang aku dah sampai kat kampung aku ni, Masjid Jami'. Kita pun teruslah pergi ke masjid sebab dah masuk waktu kita nak solat subuh berjemaah. Alhamdulillah solat jemaah subuh pun dah selesai. Sekarang ni aku nak balik. So guys, jangan lupa follow aku untuk next vlog yang akan datang. Bye.